Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini, pagi Ahad ni kan. Esok start kerja lah. Mungkin ada yang cuti 9 hari kan. Cikgu-cikgu dia cuti 9 hari lah. Jadi esok dengan kemalasan yang ada tu digagahkan jugalah. Jadi Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada semualah kerana sudi memanggil saya untuk sama-sama menyampaikan ataupun mengisi kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, jadi saya berterima kasih pada pengerusi, pada sahabat saya, Cikgu Lutfi, Cikgu kaunseling tu. Tuan-tuan kalau ada masalah stres ke apa, masalah rumah tangga dan selalu kena marah dengan isteri, jumpalah. Dia pandai kaunseling. Lepas tu dia jadi cikgu kaunseling. Alhamdulillah. Jadi semualah AJK yang ada, tuan-tuan adalah orang yang menghidupkan surau At-Taqwa ini. Jadi tuan-tuan adalah termasuk juga yang jadi makmum yang terjadi AJK yang menghidupkan surau ini. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana tuan-tuan berkumpul di sini, tuan-tuan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berjiran di kawasan sini, sembahyang sama-sama di sini. Mudah-mudahan tuan-tuan juga ahli syurga nanti jumpa balik. Amin. Jadi kalau tuan-tuan tak nampak saya, tolong minta lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz mungkin lah. Kalau tak ada, tolong-tolonglah, pakat-pakat tolong. Kita sesama orang Islam di dunia pun kita saling tolong-menolong. Tanya khabar mana jiran lama tak nampak. Nanti kalau dalam syurga pun samalah. Minta tolong. Jumpalah Nabi Muhammad SAW, minta tolong mana sahabat saya ni, jiran saya jalan sekian-sekian tak nampak lah batang hidung dia. Kan minta Nabi tolong, minta pada Allah SWT. Kalaulah ada dalam neraka tu, minta tolong pada Nabi memberi syafaat, tarik keluar masuk bersama dalam syurga Allah SWT. Jadi hari ini insya-Allah tajuk yang dah bincang dengan Cikgu Lutfi tu, saya nak berkongsi sikit tentang bulan Ramadan ni, bulan anugerah lah. Memang bulan anugerah sungguh. Bulan anugerah Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam macam-macam nikmat. Antaranya nikmat iman ni lah, untuk kita kuatkan balik iman kita. Jadi roh kita ni Allah SWT antara cara lah yang saya nampak untuk kita kembali kuat, untuk kembali kita kuat roh, kuatkan balik roh kita tu dengan cara ialah puasa. Jadi dalam setahun tu susah nak puasa tuan-tuan. Termasuk saya ni lah yang kuat makan ni. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala mudahkan kita puasa. Bukan sehari tuan-tuan, 30 hari atau 29 hari. Bulan lain, bulan Muharram, ada orang puasa. Susah. Ada yang mampu puasa Isnin dan Khamis, ataupun tengah-tengah bulan hari hari putih tu, 13, 14, 15 bulan Islam. Tapi ramainya tak puasa. Puasa sunat ni payah. Tapi puasa Ramadan Allah Ta'ala permudahkan. Itu dipanggil barakah, bulan barakah, bulan anugerah, bulan pemberian keberkatan yang sangat banyak. Sebab bulan ni ramai orang boleh puasa. Ada juga yang tak puasa. Geng GPH kan? GPH, geng plastik hitam. Yang itulah kan. Tu tak apalah. Itu kita nak, kita doakanlah. Kalau tak ada kan dalam surah ni, tak ada insya-Allah. Kalau ada dia datang kat sini, dia tengah tidur kot. Kalau dia nak bangun pukul 10, dia nak cari kedai yang buka. Payah pukul 10, mungkin pukul 3. InsyaAllah.
Masih ada, wujud lagi ke geng plastik hitam ni? Mungkin kalau ada pun dia senyap lah ya. Ha, Masya Allah. Jadi bulan bulan puasa yang tuan-tuan sampai ni, bulan yang sangat hebat. Allah pilih kita masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan ulama pesan buatlah yang terbaik, 100% terbaik, lebih baik daripada tahun lepas. Sebab kita tak tahu bila kita akan, adakah kita akan diberi peluang lagi akan datang. Wallahu a'lam. Kan? Baru-baru ni anak murid saya dah masuk sekolah menengah lah. Saya masih ingat lagi muka dia, perempuan, accident tuan-tuan, 2 pagi. Tak tahulah sebab apa 2 pagi tu, tak apalah, kita tak nak korek rahsia lah kenapa 2 pagi accident. Tapi accidentnya 2 pagi, meninggal. Disemayangkan di Masjid Kajang, Masjid Penjara Kajang, kemudian dikuburkan di Pengkalan Cepa, Kelantan. Dibawa ke sana. Mungkin kubur keluarga dia banyak di sana lah. Jadi habis tuan-tuan, habis umur dia, muda lagi, perempuan baru sekolah menengah. Saya masih ingat lagi muka dia. Saya ajar dia kan. Jadi kita tak tahu bila kita akan mati. Kita akan mati. Ada orang mungkin umur 90, mungkin ada 100, mungkin ada 150. Ada 150? Tak ada Dr. Mahathir 101 ke 100? Lebih kurang macam tu lah. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan nak berapa umur? Nak 150, saya rasa dah bongkok dahi sampai ni lantai dah. Jadi tak payahlah 150 Rasanya kalau 90 tu okey 90 tu pun dah menggeletar tu berjalan tu. Jadi tuan-tuan, buatlah yang terbaik. Kita diberi kesempatan, bulan ni bulan barakah. Bulan barakah maksudnya berkat tu apa? Berkat ialah banyaknya bertambahnya aktiviti akhirat. Bulan lain kita buat juga, tapi bulan ni lagi berkat, lagi banyak aktiviti akhirat yang kita buat. Masa sebelum Ramadan nak puasa pun jangan susah, tapi Ramadan kita boleh puasa. Alhamdulillah. Mana ada orang makan pukul 4 pagi tuan-tuan, 5 pagi, 3:30 bangun. Yang lagilah yang masak tengah-tengah pagi, pukul 4:30 dah bangun nak goreng telur, nak goreng ikan, nak masak nasi satu periuk untuk beri makan pada satu family. Ya Allah, bulan lain kita simple-simple je, tapi bulan Ramadan ni dia special. Sebab satu family puasa. Semua anak-anak yang dah mukallaf tu. Kalau anak ada 6 orang, 6 orang semua tu kita kena sediakan makanan. Yang paling banyak untungnya isteri lah. Banyak pahala dia. Menyediakan makanan untuk orang berpuasa. Sahur pun dia pulun markah 1%. Sekarang berbuka pun dia pulun markah 1%. Markah untuk orang memberi makan pada orang berpuasa ni seperti pahala orang berpuasa. Dia dapat sama seperti orang berpuasa. Kalau 6 orang anak dia, 6 termasuk suami 7. 7 pahala tambahan dapat. Kerana apa? Kerana hanya beri makan. Tapi nak sediakan tu susah lah tuan-tuan, kena bangun awal 4:30 pagi. Suami tunggu isteri kejut je. Bang bangun 5:30. 5:30 hingga pukul 6, setengah jam makan okey lah. Jadi suami tidurnya cukup 100% cas. Esok nak kerja. Isteri tak boleh cas tuan-tuan. Dia cas lepas basuh baju nanti. Kan? Lepas subuh dia dah mula ambil baju-baju ni, spender suami, apa, boxer anak semua ni masuk mesin basuh. Lepas tu pula nak kena semualah package. Basuh, jemur, lipat. Banyak tuan-tuan, dia pulun pahala tuan-tuan. Kita ada juga, kita buat lain lah. Jadi tuan-tuan yang betul Allah sekalian, jadi bulan ni penuh barakah. Semua satu family kita berpuasa. Sedangkan dulu semua tak puasa. Kan? Puasa sunat. Biasanya lah. Ada yang puasa. Kadang-kadang mak je puasa, suami tak puasa. Kadang-kadang suami puasa, isteri tak puasa. Kadang-kadang biasanya semua tak puasa. Ataupun suami je puasa, anak-anak semua merentak tak puasa. Kan? Tapi susah, memang susah nak jumpa orang Islam puasa sunat. Ada tapi sedikit. Jarang-jarang. Piramli kata kadang-kadang. Kan? Begitu. Jadi bulan ni, bulan barakah. Memang semua orang berpuasa. Alhamdulillah. Dan nampak juga bulan ni bulan keberkatan, bertambahnya amal akhirat. Masjid-masjid penuh tuan-tuan. Saya baru ni hantar anak pergi tuition. Tak dapatlah sembahyang kat surau rumah saya. Lepas hantar tu pula nak sembahyang syak dekat surau Al-Mukhlisin.
TPS 2 penuh juga, pergi PJA penuh juga, pergi mana-mana penuh. Masya Allah, di mana saja masjid, di mana saja surau, di mana saja rumah Allah, semua Allah menambahkan keberkatan. Semua orang jadi terpesona, jadi suka, jadi berminat nak datang. Lepas seminggu, wallahualam, tak apalah, walaupun dia makin berkurang, tapi starting tu Allah bagi nampak zahir, nampak keindahan Islam. Jadi Nabi dulu SAW, dia pernah bagi tahu kepada para sahabat, laqad azallakum syahrun azim, akan datang kepada kamu satu bulan yang sangat hebat. Jadi bila tu sahabat tahu bulan apa? Bulan Ramadan. Memang hebat sungguh. Semua diberikan keazaman yang kuat untuk beramal soleh untuk hari akhirat. Jadi apa yang Nabi seru tu 1400 lebih tahun dulu sampai sekarang tu, dia punya seruan tu, keazaman tu sampai sekarang, tuan-tuan. Nampak hebatnya Rasulullah orang pertama yang menyeru untuk menghidupkan bulan Ramadan. Disambung tahun demi tahun sampai ke 1400 sekarang, lebih dari kat 1500 tahun dah. Ajaran Rasulullah tu masih segar sehingga ke hari ini. Mana ada agama yang hebat macam tu kan? Banyak agama yang dah dilupakan ajarannya, berubah-ubah daripada Tuhan satu jadi tiga, daripada tiga jadi berapa tak tahulah. Atau agama lain, agama kita tetap, tauhid kita tetap sama, syariat kita tetap sama, tasawuf kita tetap sama seperti diajar oleh Nabi SAW. Jadi sampai sekarang hebatnya. Kita jadi semangat ni sebab seruan Nabi yang mula-mula dululah. Nabi doakan untuk kita, Nabi banyak doakan. Pernah satu ketika Nabi berdoa, Sayyidatuna Aisyah tunggu lama Nabi berdoa dalam solat malam Nabi. Dan lalu akhirnya Rasulullah dah selesai berdoa tu, Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu doakan? Rasulullah kata, aku doakan untukmu wahai Aisyah. Jadi macam lepas tu Sayyidatuna Aisyah kata, aku dalam masa tu, ketika tu rasa macam nak terbang kerana didoakan oleh baginda Nabi SAW. Wahai Sayyidatuna Aisyah, kamu tahu tak apa yang terbaik aku doakan untukmu ini? Aku juga doakan untuk seluruh umatku. Masya Allah. Nabi Muhammad lebih awal sayang kita sebelum kita sayang Nabi. Jadi kalau kita nak sebut kita sayang Nabi, sebenarnya kita belum benar-benar sayang Nabi. Nabi lebih awal. Dan Nabi lebih awal, Nabi lebih cepat, Nabi lebih lama dulu lagi, lebih menyayangi kita, melebihi umat kita sendiri. Jadi bulan ni, tuan-tuan, bulan anugerah. Allah bagi kita azam, Allah bagi kita semangat, Allah mudahkan anak-anak kita nak puasa. Bukan senang, tuan-tuan. Tak saya suruhlah puasa sunat bulan lain, punyalah susah anak kita. Termasuk nak suruh diri sendiri pun susah kan. Apatah lagi nak suruh orang lain. Tapi bulan Ramadan ni, kita alhamdulillah kita boleh kejut anak kita sahur. Bangun, anak-anak bangun, isteri bangun. Kecuali yang datang bulan tu tak bangun lah kan? Jadi isteri datang bulan kerana dia tidur, suami pula yang masak. Kadang-kadang ada suami yang masak, isteri tak masak. Isteri dia fokus bab mengemas rumah saja. Jadi masa tu suamilah yang pulun pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sahur pun dia pulun pahala, berbuka nanti pun dia pulun, dia masak semua kan. Dia masak semua, dia package. Masak semua, kemas dapur, semua dia buat. Maka di situ bulan Ramadan ni bulan berkat. Bulan berkat. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, apa lagi yang bertambah berkat dalam bulan Ramadan ni? Selain daripada puasa, kita juga semayang. Semayang pun bertambah. Kalau dulu kita biasa buat yang wajib je, jarang-jarang buat yang sunat. Paling hebat pun qabliyah ba'diyah. Semayang malam punyalah susah nak buat. Tahajud susah, tuan-tuan. Tapi bila datang Ramadan, Allah bagi azam, Allah bagi kekuatan pada kita. Kita boleh buat lepas Isya, kita buat ba'diyah, kemudian kita buat tarawih. Tarawih ada yang buat 20, ada yang buat 8, terpulang. Tapi kalau yang buat 20, itu mencontohi ijma' sahabat. Namanya ijma' sahabat. Apa yang dibuat oleh beratus ribu sahabat. Sahabat ni beratus ribu Jadi ketika pemerintahan Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia nampak sebelum tu orang ramai semayang. Sahabat-sahabat Nabi ramai semayang, tapi semayang seorang-seorang. Semua semayang banyak ni,
Banyak dia semayang, banyak rakaat. Sebab Nabi buat banyak rakaat dan panjang, panjang. Jadi Nabi buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, rehat. Setiap 2 rakaat tu lepas tu rehat sekejap, lepas tu sambung. Kemudian bacaan dalam semayang tu panjang-panjang. Jadi Sayyidina Umar dia orang pertama yang kumpulkan. Sayyidina Umar perintahkan seorang sahabat Nabi yang suaranya agak sedap dan pandai mengaji, betul makhrajnya dan alim dengan Quran. Bukan setakat pandai mengaji, tapi alim, sangat tahu tafsir Al-Quran, sangat memahami isi Al-Quran, sangat dia kalau dia membaca tu dengan perasaan dia sekali, kan? Jadi dia semayang, Sayyidina Umar minta, kamulah wahai Ubay bin Ka'ab, kamulah jadi imam, yang lain ikut. Dan semua sahabat setuju ikut perintahnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Bahkan para makmum tu ada yang berterima kasih, bersyukur pada Allah, ya Allah, kerana Sayyidina Umar ni lah dia telah menambah cahaya dalam Masjidil Nabawi. Jadi bercahaya, jadi bersatu, nampak cantik lah. Daripada sebelum ni nampak terabur, tapi bagus, semua beribadah, tapi seorang-seorang. Sayyidina Umar lah yang mula-mula gabungkan. Kamu wahai Umar Khattab, wahai Ubay bin Ka'ab jadi imam, tolong jadi imam, yang lain makmum semua. Belakang ni ramai lah ni sahabat hebat-hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ubay bin Abi Jarrah, Muaz bin Jabal, Allah, hebat-hebat semua ni. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat, beribu-ribu sahabat, semua buat 20. Teman-teman. Jadi dia dulu punya cara, dululah zaman-zaman dulu, zaman salafus soleh tu, dia khilaf dia bukan 28, khilaf dia tu 20 atau 36. Itu khilaf dia. Dia sama ada buat 36 atau buat 20. Itu je yang zaman dululah, zaman salafus soleh zaman dulu. Zaman akhir-akhir ni baru dia khilaf dia, perbezaan dia 20 atau 8. Tapi tak apalah tuan-tuan, asalkan buat juga. Jangan 20-0. 20-0 kesian lah. Ataupun 8-0. Atau tak buat langsung ni kesian. Jadi bulan ni bulan barakah. Bulan barakah sepatutnya kita buat berapa yang kita larat lah. Berapa yang kita larat. Tapi ramai ulama pesan buat 20 lah. Boleh 20. Tak mampu ikut imam, tambah sendiri. Kalau buat sendiri boleh laju-laju. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Boleh. Satu ayat je. Satu rakaat, satu ayat. Boleh. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu akbar. Boleh. Ataupun tak baca surah langsung, baca Fatihah saja pun boleh. Jadi kita mencontohi ijma' sahabat. Jadi semua sahabat ni majoritinya buat 20. Cuma pandangan mazhab Imam Maliki 36. Kenapa dia begitu? Sebabnya dia kata untungnya orang di Mekah, kalau dia buat 20, dia ada masa rehat dia tu, dia boleh tawaf. Maka kami nak tawaf kat mana? Kami di Madinah tak ada Kaabah, kami tak boleh. Jadi kami nak isi masa rehat orang penduduk Mekah tu, yang isi masa rehat dia dengan tawaf, kami nak isi dengan tambahan 4 rakaat lagi. Jadi 4, jadi 16 tambah 20, 36. Jadi 4 kali rehat tu. 4 kali rehat di Mekah, 4 kali tawaf, 7 kali. Jadi penduduk Madinah, mazhab Imam Maliki berpandangan kami tak boleh nak tawaf, maka dalam tempoh 4 kali rehat tu, 1 kali rehat kami tambah 4 rakaat. Jadi 4 kali 4, 16. 16 tambah 20, 36. Masya Allah. Jadi dan mereka begitulah. Orang-orang dulu yang hebat-hebat, mereka isi. Ada seorang ulama bagi tahu berapa agak-agak Nabi ni sembahyang. Tuan-tuan rasa berapa agak-agak Nabi sembahyang sunat? Alhamdulillah ulama tu dah bagi tahu dah. Berdasarkan ayat Quran, Allah Taala perintah Nabi bangun 2/3 malam atau 1/3. Tangguklah satu malam ada 12 jam. Kalau 2/3, 8 jam tu. Jadi memang sungguh ulama tu bagi tahu, seorang tu namanya Dr. Yusri Jabir, lebih kurang Nabi solat sunat 8 jam satu hari. Nabi satu hari ada 24 jam, sama macam kita. Ulama dah kira-kira, dah tengok hadis semua. Dia kata lebih kurang 8 jam untuk solat, mengaji. Solat dengan Quran tu. Patutlah ada ulama yang boleh khatamkan Quran dalam baca laju lah. Kan? Ada yang 1/3 Quran ke apa. Jadi dia semayang sunat
Nabi sekurang-kurangnya ataupun lebih kurang 8 jam. 4 jam tidur, 12 jam dakwah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata lebih kurang begitu Nabi punya rutin hari-hari. 12 jam berdakwah, apa pun urusan lah. 12 jam tu urusan Nabi dengan anak dan isteri, urusan dengan jiran-jiran, urusan dengan sahabat. Kalau ada yang bergaduh, Nabi tolong satukan balik, bersaudarakan balik. Dalam tempoh 12 jam tu dakwah, mengajar. Nak mengajar banyak nak mengajar ni. Tauhid, syariat, tasawuf, akhlak, banyak. 23 tahun kan. Jadi 12 jam satu hari, 8 jam Nabi dengan Allah Ta'ala. Sujud, rukuk, Quran. Nabi baca Quran dengan dadanya. Tidak ada baca dalam mushaf. Tapi kita boleh, tu imam boleh. Tapi Nabi tidak. Nabi baca daripada apa di dadanya. Jadi, tuan-tuan, 12 jam. Maka kita tak mampu. Jadi kita belajar-belajarlah. Kalau tak mampu 20, buat 8. Buat 8 rakaat. Kalau tak mampu 8, tak tahu nak cakap lah. Paling kurang orang buat 8. 8 dan juga witir. Witir satu malam tak boleh lebih 2 kali. Satu kali witir saja. Tapi ada ulama kata macam mana nak buat kalau nak buat juga witir 2 kali. Macam mana nak buat? Jawapannya ialah niatkan witir dulu. Niatkan witir malam yang kita tinggal. Banyak tahun dah. Kita biasa buat witir Ramadan saja. 330 hari lagi tu kita jarang-jarang witir lah. Jadi kita ada 300 lebih malam yang kita tak witir. Kan? Jadi kalau nak buat 2 kali witir, ulama pesan niatkan witir kedua tu nak qada yang 300 lebih malam yang kita tak witir gitu. Banyak malam kita tak witir. Kita witir biasanya witir Ramadan je. Kan? Jadi jangan, dia yang tak boleh tu pada malam yang sama niat berwitir pada malam tersebut 2 kali witir, tak boleh. Niat untuk malam tu 1 witir je lah. Siapa yang buat 20 atau 8 kemudian dah tambah witir, patutnya tak boleh lah nak witir kali kedua. Kalau bangun pukul 4 tu nak solat sunat je lah. Tahajud ke, hajat ke, nak minta ada sakit sakit banyak, sakit kanser ke, sakit apa, buat sembahyang hajat. Tapi lepas tu boleh tak nak witir? Kalau orang tak tahu, dia tak buat lah. Memang tak boleh pun 2 witir. Tapi kalau orang yang faham, boleh buat witir niat pada qada, niat qada malam-malam sebelum ni. Bertahun-tahun dah daripada start balik sampai ke sekarang ni, berapa malam kita tak pernah witir. Jadi niat qada, bukan niat untuk malam tu, niat untuk malam dulu, malam yang hari tu qada. Jadi boleh. Jadi boleh 2 kali witir lah tu. Bukan setakat 2 kali witir, 10 kali witir pun boleh. Berapa banyak malam kalau kita nak qada tu. Boleh. Qada sunat boleh tuan-tuan. Bukan qada wajib saja. Dalam agama kita boleh qada yang wajib tu memang kita wajib qada lah. Kita juga boleh qada sunat. Kalau sunat pun kita boleh qada. Jadi tuan-tuan, bulan ni bulan anugerah. Bulan anugerah. Nabi sangat gembira dengan bulan ni. Laqad azallakum syahrun azim. Telah sampai kepada kamu bulan yang azim, bulan yang penuh anugerah, bulan yang besar. Jadi Nabi sendiri cakap bulan ni adalah bulan yang besar. Jadi kita kena besarkan sampai penghujung. Usahakanlah kita besarkan. Kita nak besarkan dengan apa? Dengan ibadat lah, dengan ibadat. Tak ada benda lain dah. Bulan ni lah kita paling boleh kita kurangkan handphone. Kan? Kalau bulan lain susah nak kurangkan handphone. Facebook, Instagram, apa lagi TikTok, semua tu kita selalu nak scroll, selalu nak buka. Tapi bila datangnya Ramadan, alhamdulillah automatik jadi kurang. Sebab kita ada target. Mungkin tuan-tuan target nak sekali khatam kan. Jadi satu hari kena habis sejuzuk. Sejuzuk tu pun banyak tu, 20 muka surat. Kalau orang yang baca lancar tak apalah. Yang nak slow-slow tu, yang nak merangkak-rangkak tu, bagi dia berat 20 tu. Tapi oleh kerana dia ada azam yang kuat, dia nak berubah. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan dulu. Tak pernah sebelum ni dapat berjaya khatam 1 kali dalam Ramadan. Tahun ni aku nak cuba, ya Allah, bagi aku kekuatan. Minta pada Allah, ya Allah, aku rasa boleh. Ya Allah, boleh, ya Allah, boleh, ya Allah, minta pada Allah. Jadi
Kita minta pada Allah macam-macam lah. Ada orang kadang-kadang dia sakit gastrik, minta pada Allah, ya Allah, kalau boleh tahun ni jangan ada gastrik langsung. Aku nak puasa dengan tenang, nak puasa dengan elok, nak ibadat banyak, tak nak sakit perut, minta. Dan ada orang alhamdulillah gastrik tak ada Ramadan. Lepas Ramadan gastrik datang balik. Masya-Allah. Barakah, berkatnya Ramadan. Jadi minta lah tuan, minta. Bulan ni siapa yang nak khatam Quran satu hari sejuzuk, pandai-pandailah bagi. Ada 5 waktu satu Quran tu muka suratnya 604 kan, 604 kan, lebih kurang satu juzuk 20 muka surat lah. 20 bahagi 5 waktu, 4 muka surat saja. 4 muka surat saja tuan-tuan istiqamah. Lepas subuh ni ngantuk, tidur dulu. Sekarang bangun pukul 9, 10, solat duha, ulun 4 muka surat. Kan? Kemudian lepas sembahyang zuhur menguap, jangan tidur. Baca dulu Quran. Tambah lagi 4 muka surat. Kalau boleh lebih sikit, sebab maghrib dengan isyak tu nanti kita dah kalut nak ke masjid. Kalau boleh kita pulun siang tu habis 20 muka surat. Tapi kalau mampu, kalau nak buat juga 4 pun boleh, tak ada masalah. Jadi berjayalah kita sampai ke isyak, 5 kali 4 20 muka surat habis. Sebenarnya boleh 2 juzuk kalau tuan-tuan istiqamah. 8 muka surat tu sekejap saja. Sekejap saja. Saya ada teknik yang saya dapat kesan lah kalau ngantuk. Bila kita mengaji ni, dia tak macam scroll FB ni. Scroll FB 2 jam pun tak ngantuk tuan-tuan. Termasuk saya lah. 2 jam, 3 jam, 10 jam. Bagi 10 jam dengan handphone pun saya tak ngantuk kalau handphone 10 jam. Tapi Quran 10 minit dah menguap. Setan kuat ya. Saya begitu saya lah. Teknik yang saya buat, kalau nak baca banyak sikit, nak habiskan sejuzuk, nak pulun satu masa, lepas subuh nak pulun habis sejuzuk. Ni teknik yang saya dapat berjaya untuk saya lah. Ngantuk je, menguap je, tersengguk ketika baca tu, terus pegang handphone. Pegang handphone. Ya Allah, segar terus mata. Tapi dengan syarat, jangan lebih 5 minit. Tuan-tuan cuba amalkan. Tapi jangan buka perempuan seksi pula. Bahaya tu Facebook ni, Allah. Masuk dia, hati-hati. Buka lah WhatsApp ke, tanya tengok apa kawan-kawan WhatsApp, jiran-jiran, selamat menyambut Ramadan. Kan? Tuan-tuan balas lah. Confirm hilang terus mengantuk. Tapi jangan lebih 5 minit. Lepas tu pula baca balik. Boleh tuan-tuan 10 muka surat pula. Ngantuk balik, buka balik handphone. Kita main dengan nafsu macam tu. Tuan-tuan try ya. Try. Tuan-tuan minat handphone? Minat? Tak minat? Bagus ni, wali-wali semua ni tak minat handphone. Saya guna kaedah tu lah. Dulu saya guna kaedah lain. Mula saya guna kaedah ngantuk je, saya berjalan ni. Kalau konon kita exercise basuh muka, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Senjata paling hebat ialah handphone. Untuk saya lah. Buka balik Facebook tu, segar mata, ya Allah. Lepas tu dah, jangan terpedaya lama-lama. 5 minit je, 10 minit je. Letak, baca boleh 10 balik. 10 muka surat balik. Masya Allah. Itu teknik dia. Tuan-tuan catat tu. Kita. Ke anak bini. Teknik yang sangat ampuh lah. Kalau tuan-tuan dengan main game lama kan. Kalau main game setengah jam jadi. 1 jam. Dia tak jadi tu. Dia terus tutup Quran. Sadaqallahul Azim. Tak buka-buka dah lepas tu. Maka tergendalalah jadual kita tu untuk dapat 30 juzuk. Tak jadi ya. Tak dapat 30 juzuk. Itu cara dia. Jadi bulan Ramadan ni ialah anugerah. Selain daripada puasa, kita dapat berjaya membanyakkan solat sunat. Kita juga apa lagi keberkatan ataupun anugerah Allah Ta'ala bagi ialah, iaitu kita menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Bulan lain tuan-tuan susah nak bagi orang makan. Nak panggil orang kena buat tahlil, ataupun nak belanja kawan, masing-masing makan ramai-ramai ni. Bila time nak bayar semua senyap. Kan? Itu teknik kita. Tapi bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi kita pemurah. Kita ingat ke adik kita yang susah, masuk duit dalam akaun. Kan? Kadang ada antara adik-beradik tu yang kerja biasa-biasa, kerja kampung, kita tahulah dia duit tak banyak. Kita ni kerja kerajaan, ada gaji sikit RM5-6,000. Teringat ke adik, bagi RM50,
bulan lain tak bagi tau. Susah nak bagi. Mak bapak kita yang masih ada mak bapak, bulan ni dah dekat-dekat nak raya ni akan ada rasa nak bagi lebih sikit. Kalau bulan lain bagi setakat 100, tapi Ramadan ada orang bagi 300, 500, 1000, bergantung dia rasa, tak tahulah. Itu keimanan. Keimanan, iman tu bertambah, Allah Ta'ala bagi rasa nak tolong orang ni lebih sikit. Bulan lain ada juga nak rasa nak tolong setakat RM1 lah, RM1, RM5. Tapi bulan Ramadan ni masjid-masjid ni pun bertambah, kutipan pun bertambah, sebab iman, sebab kehebatan Ramadan ni Allah Ta'ala meninggikan iman-iman darjat hamba-hambanya. Jadi memberi makan. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni selain solat banyak, puasa, kita juga ada memberi makan. Itu jangan tinggal, tak bagi makan. Siapa yang masak tu untuk berbuka, teruskan masak. Jangan mengeluh. Apalah aku hari-hari, aku je yang masak. Orang lain relax main handphone. Jangan tuan-tuan. Ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Tak apa niat. Ya Allah, aku gunakan masa 1 jam sebelum 1 jam atau 1 jam setengah sebelum berbuka ni, inilah peluang aku nak dapat pahala bagi makan. Dan sebaik-baik bagi makan ialah bagi makan kepada ahli keluarga. Itu nombor 1, paling besar. Paling besar pahala ialah bagi makan kepada ahli keluarga sendiri. Mengeluarkan duit untuk menyara keluarga, itu paling besar, paling banyak pahala. Kemudian bagi kepada jiran, kan, ada lebih pengat pisang, kan, pisang, pengat ubi. Baru ni saya pergi Cameron, alhamdulillah tak jam, tuan-tuan. Tapi lepas saya balik tu orang lain kena jam pada muka. Nasib dia orang lah. Saya pergi hari apa lah, jam juga sikit lah, tapi tak teruk sangat. Orang kata ada yang teruk lagi 3-4 jam lah. Saya alhamdulillah setengah jam macam tu berjalan sampai. Tapi saya tak pergi, saya pergi 2 daerah je, 2 kawasan je, berencang dengan benda tu. Tanah Merah Kelantan lah. Tanah Rata, Tanah Rata, memang rata sungguh lah tanah ni, kan. Tapi saya naik Gunung Jerai itu dengan kereta, ya Allah. Kalau naik Gunung Jerai memang menguji tahap kekuatan kaki sungguh lah. Break sampai berbau besi lah, besi rim tu. Dia break banyak, tapi Cameron okey. Alhamdulillah tak ada bau besi. Barakah juga Cameron ni. Dari Gunung Jerai mencoba Gunung Jerai. Tapi jalan cantik. Gunung Jerai naik kereta tu, dia punya tinggi tu, lepas tu jalan dia kecil. Lepas tu dia nak bersilang kereta tu. Yang hebat van tu, kan yang 3.5cc diesel tu. Dah naik. Kita ni tak berani tengok sebelah gaung kan. Jadi bawa tak berani. Jadi pengalaman pergi tu, bawa baliklah sikit ubi, strawberry memang tak tinggal lah. Bawa balik. Lepas tu berkongsi dengan jiran sikit. Sukanya jiran dapat strawberry ni macam dapat emas, kan? Gembira sungguh. Dapat strawberry ni makanan yang sangat dirindui, kan? Begitulah. Bagi ubi tak pandang, tapi makan jugalah. Ubi ni makanan orang tua-tua, budak-budak tak makan. Bawa balik ubi, makannya bapa, mak, anak tengok je lah. Tak makan ubi ni, dia makan benda lain. Kimchi, apa benda lah, saya tak tahu kan. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan, bulan anugerah. Satu lagi yang saya nak pesan, tuan-tuan banyakkanlah berdoa. Selain tuan-tuan dah buat solat, dah puasa, dah bagi orang makan, ikhlaskan diri dalam memberi makan, semua tu pahala tu. Ingat tu, siapa yang masakkan untuk orang berbuka, dapat pahala orang berbuka tu, tanpa mengurangkan satu pahala pun daripada orang tu. Katakan orang tu dapat pahala 100%, dia pun sama tukang masak dapat 100%. Kalau 6 anak dia tolong masakkan, kali dah sendiri, 6 kali 100 berapa tuan? 600. Jadi selain itu ialah banyakkan doa dalam bulan Ramadan ni. Lepas tu saya setuju surau-surau tu kalau sembahyang tarawih, lepas tu dia berhenti sekejap, dia selawat, lepas tu dia ada doa, kan? Lepas 4 rakaat doa, lepas 4 rakaat doa, lepas 4 rakaat doa. Ya, betul lah tu. Memang bulan Ramadan ni bulan banyak doa dan bulan mustajab doa, dan tempat yang bagus juga tuan-tuan nak berdoa ketika berbuka puasa. Tapi pastikan dah masuk waktu lah. Jangan doa, lepas tu terus makan, lepas tu baru dengan azan. Allahu Akbar, habislah. Relax dulu. Jadi pastikan, dia pernah berlaku
Dia kau tuan jangan percaya sangat Tok Bilal ni. Ada kena hati-hati. Ada takut Tok Bilal pun tersilap. Lepas Allah tes mikrofon. Astaghfirullahaladzim. Tes mikrofon rupanya. Jadi tu hati-hati tuan. Jangan percaya 100% pada Tok Bilal. Jangan. Double check. Pernah berlaku tuan. Di surau mana tak? Lepas tu dia pergi tanya pula Jabatan Mufti. Habislah kena qada. Apa satu kawasan tu. Mana-mana masjid dalam Korea ni minta maaf Tok Bilal terawal azan 10 minit. Rupanya jam di surau rosak kan. Tak boleh. Jadi hati-hatilah. Bukan suruh tak percaya Tok Bilal, percaya tapi kita double check. Kau tak kena ganti balik. Oh jenuh tuan. Nak ganti balik selain Ramadan tu susah. Dia Ramadan ni je yang kehebatan azam dia. Allah Ta'ala bagi. Jadi lepas Tok Bilal azan tu, tengok dulu jam ke handphone 7.29. Handphone bini 7.29. Dekat TV pun dah azan. Baru makan. Jangan Allah terus masuk. Sekali testing mikrofon saja, jangan makan. Dah makan dah. Dah makan habis ya. Tak boleh buat apa habis tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi doa banyak. Doalah. Doa yang paling mudah. Saya tengok ada seorang Tok Syekh tu, dia tua, umur 90, ahli majlis ulama besar Azhar Al-Sharif, Syekh Hasan Al-Syafi'i. Saya rasa mungkin doa tu yang menyebabkan dia panjang umur. Dan antara doa yang dia suka doa, Allahumma rizqna, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami afiah, sihat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah. Dan kami minta padamu ya Allah kesempurnaan dalam kesihatan. Minta sihat 100%. Wa nas'aluka dawamal afiyah. Dan kami minta panjang, kekalkan sihat tu. Jadi umur 90 tuan-tuan, masih boleh mengajar, masih boleh ingat apa yang dia hafal muda-muda dulu. Itu doa dia. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, kami minta sihat. Nas'aluka tamamal afiyah. Dan kami minta kesempurnaan dalam kesihatan. Nas'aluka dawamal afiyah. Dan kami minta berpanjangan, berkekalan sihat tu. Sampai sekarang masih boleh. Cuma dia duduk atas kerusi lah. Kadang-kadang semayang orang tua 90 semayang atas kerusi. Tak apalah. Masih boleh dipanggil mengajar. Masih lagi berkhidmat sampai umur 90. Tahun ni dah masa 91. Masih kuat lagi beramal. Jadi tuan-tuan, doa ni penting. Doalah sesuatu tuan-tuan ingat. Tak ingat Arab, ingat Melayu. Tak apa, ingat bahasa Melayu pun tak apa. Tapi dalam semayang tak boleh Melayu lah. Dalam semayang Arab saja. Tapi nak Melayu juga dalam hati ya, dalam hati. Kalau dengan mulut tak boleh, batal. Dan bahasa Arab saja dalam solat. Jadi tuan-tuan lepas semayang tu minta apa-apa ya. Minta dengan sungguh-sungguh. Minta dari hati. Apa yang tuan-tuan nak? Nak sihat, nak panjang umur, nak anak soleh. Kan anak ni kadang-kadang susah kita nak bentuk tapi kita minta Allah tolong bentukkan. Ya Allah, aku ni lemah, tak power sangat dalam mendidik anak. Engkau lah yang membolak-balikkan hati. Tolong bagi hidayah pada anak ni. Ya Allah, tunjuk jalan. Kan? Bagilah zaman sekarang zaman, ya Allah, risau kalau anak-anak keluar malam kan. Takutlah. Aku anak-anak keluar malam naik motor. Kita nak jaga macam mana sangat kan. Tapi kita minta pada Allah lah. Ya Allah, tolong pelihara. Jangan sampai terbabas sangat anak ni. Kan? Sikit-sikit buat silap tu biasalah nakal-nakal budak kan. Tapi jangan, kalau boleh jangan berat-berat sangat. Ya Allah, bagi mereka hidayah, bagi mereka petunjuk, jadi mereka anak soleh. Minta pada Allah. Doa bapa mustajab, doa mak mustajab, doa suami isteri ni mustajab untuk anak-anak dia. Bulan Ramadan lagi. Dan doa mustajab juga ialah waktu berbuka. Waktu berbuka. Apa doa waktu berbuka? Yang Rasulullah sebut, zahabaz zama wa btallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang kehausan dan telah kering peluh, wasabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan pahala itu sabit, tetap dapat kepada kita semua. Nabi pun berharap teman-teman. Nabi harap ketika berbuka tu, Nabi harap itulah Nabi bersyukur. Dia mula dia bersyukur dulu. Alhamdulillah dah hilang dahaga, dia peluh pun dah settle. Tuan-tuan bayangkan Nabi puasa susah tuan-tuan. Saya pernah pergi umrah tuan tengok naik bas tu daripada Madinah nak ke Mekah, naik bas sepanjang-panjang tu padang pasir. Ya Allah, macam mana Nabi puasa
Nabi solat sunat tarawih tak ada kapet macam kita ni. Nabi semayang, ya Allah, Nabi semayang. Nabi semayang, sahabat semayang, budak-budak berlari, bayangkan budak-budak berlari, anak-anak sahabat. Nabi tak halang, datang semua. Yang perempuan pun datang waktu tarawih, kawasan dia lah. Penuh ni, tak ada kapet ni, berpasir-pasir ni, berdebu-debu ni. Saya pernah pergi dekat tepi bukit apa Jabal Uhud ke Jabal Nur ke apa dah. Jadi kat situ penuh dengan merpati. Sekali merpati kita tepuk pun naik merpati berdebu habis kan. Jadi kita bayang, ya Allah, macam mana sahabat sabar semayang dalam keadaan berdebu macam tu. Semayang sahabat Nabi pula semayang lama-lama. Ya Allah, sabarnya Nabi, sabarnya sahabat, sabarnya anak-anak sahabat tu. Semayang semua dalam keadaan serba kekurangan. Serba kekurangan. Kita ni alhamdulillah Allah bagi aircon, Allah bagi ni. Cuma kena kalau boleh buat 20 kan. Kalau tak boleh 28 pun tak apa, jangan tak buat terus. Cuba azam. Kalau tuan-tuan di kalangan 8, cuba sekali-sekali buat 20, akan rasa lazat dia. Sebab tuan-tuan sujud 40 kali. Siapa buat 20 tapi jangan sombong lah. Harap mudah-mudahan jangan sombong lah. Siapa yang buat 20, jangan rasa aku lebih hebat daripada orang buat 8. Jangan. Kadang-kadang orang buat 8 tu walaupun sikit tapi dia ikhlas, lebih mulia daripada orang buat 20 tapi sombong. Jangan. Kita buat banyak ni, ingat itu adalah anugerah Allah. Allah yang mudahkan. Allah yang bagi peluang 40 kali sujud. Dapat 40 kali sujud, tambah witir 3 rakaat, 43 kali sujud. Jadi kalau puasa, kalau tarawih 30 malam, 1200 lebih kali sujud. Tak ada bulan lain tuan-tuan, tak ada. Bulan Ramadan lah kita banyak betul sujud kepada Allah. Allah yang bagi. Okay? Jadi sedikit lagi lah, satu lah yang terakhir. Anugerah yang Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan ini Al-Quran. Al-Quran. Itu Allah kena banyak Al-Quran. Yang terakhir ialah banyakkan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran jangan gembira dengan muka surat. Jangan. Ulama pesan jangan gembira kerana berjaya menghabiskan muka surat. Tapi Quran ini tuan-tuan baca kerana menjiwai dia. Kan? Dalam Quran ni banyak ayat tentang Nabi Muhammad. Banyak. Laqad ja'akum rasul. Sebab ada perkataan rasul je, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita terus selawat. Setiap jumpa dalam Quran juga banyak. Setiap baris tu ataupun setiap muka surat mesti ada kalimah Allah. Allah, Allah. Jadi tuan-tuan baca tu ada kalimah Allah, ingat pada Allah, ingat pada Allah. Jadi jangan sekadar nak melagukan sahaja, jangan. Siapa yang pernah lagu teruskan alhamdulillah, tapi cuba tadabbur. Tadabbur paling mudah, tuan-tuan bermula dengan bismillah. Aku baca ni dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi setiap kali tuan-tuan baca tu rasa Allah sedang menyayangi. Siapa yang membaca Quran dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, sedang disayangi oleh Allah, sedang diberkati oleh Allah. Rasa begitu. Jadi kalau orang yang rasa begitu, dia rasa lama-lama pun tak apa. Sebab lagi lama dia baca, lagi lama dia disayangi oleh Allah. Lagi lama dia dapat rahmat dari Allah. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Siapa yang baca dapat pemurah, dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi baca tentang, kalau ada perkataan Nabi, An-Nabi, selawat. Jumpa perkataan tentang ada tulisan Nabi, selawat. Kemudian ada tentang ayat syurga, Al-Jannah. Itu semua tahu jannah kan. Tajri min tahtihal anhar kan. Jadi bila berkenaan dengan syurga, doa lah. Jangan terus sambung ayat seterusnya. Relax dulu. Doa. Ya Allah, ayat ni tunjuk bahawa memberitahu tentang ahli syurga tu, dia punya nikmat begini. Ya Allah, aku nak masuk dah, ya Allah. Jangan kau tak masukkan aku dalam kumpulan ni, ya Allah. Tolonglah masukkan aku dalam ahli syurga, dalam senarai ahli syurga. Masukkan juga ayah aku, mak aku yang dah meninggal ni. Masukkan juga anak-anak, isteri semua. Itu baru menjiwai. Kan? Setiap ayat yang lalu tu, relax dulu, berdoa. Jumpa ayat tentang Nabi, selawat. Apa lagi ayat tentang Nabi? Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan baca Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad. Jadi ayat tu tentang Nabi Muhammad tu. Alam nashrah tu. Tentang kepada Nabi. Nabi ni dia tak ada tok guru. Dia tak ada tok guru. Nabi tu, dia ilmu langsung daripada Allah SWT. Ada masanya Nabi ada tok guru lah. Iaitu Malaikat Jibril tolong ajar.
sebut malaikat Jibril sebut, Nabi ikut, kemudian tak ada tulis-tulis terus masuk dalam dada. Kita ni jadi mudah baca Quran, yang susahnya Nabi. Quran ni sebenarnya dia kalau dia turun bukit pun boleh cair tuan-tuan. Tapi Nabi ni dia mendapat Allah Ta'ala sifatkan Quran sebagai qawlan saqila, satu perkataan, satu ayat yang sangat berat. Tapi Nabi yang pikul berat tu. Dan dalam ayat Quran lain, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, kami dah mudahkan baca tu. Sebab bila Nabi dah dapat tu yang berat, keluar dari Nabi yang ringan. Kita baca yang ringan ni. Yang kita dapat yang ringan. Sekadar baca tu yang sebab tu boleh ngantuk tu. Kan? Baca ngantuk. Ringan. Tertidur ketika. Tak apalah kalau mati pun mati dengan Quran. Masya-Allah. Kan? Tertidur pun tertidur dengan Quran. Tu tidur yang mulia tu. Pada tertidur dengan handphone sambil tengok Facebook, baik tertidur dengan Al-Quran, ataupun tertidur ketika kuliah subuh. Tu tidur yang bagus. Jadi tuan-tuan, Al-Quran teruskan Al-Quran ni bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Ingatkan anak-anak tu, tolong ingatkan anak-anak, kerana dia leka sangat dengan game. Suruh dia baca 2 muka surat jadilah. Mulakan dengan 2 muka surat. Suruh panggil duduk sini. Selagi dia tak datang, panggil. Baca 2 muka surat. Boleh. Senang je tu 2 muka surat. Esok suruh lagi sikit. Nak suruh dia banyak macam kita memang susah lah. Kan? Kita nak banyak kalau kita dah tua. Biasanya tua-tua dia insaf sikit. Dia ada target. Nak sekali khatam, nak 2 kali khatam. Ataupun kalau tak berjaya khatam pun dia target, ya Allah beri aku kekuatan aku sambung lepas Ramadan, berjaya khatam. Dalam 1 tahun berapa kali, apakah hak kita terhadap Quran? Hak kita terhadap Quran setahun 3 kali khatam. Itu hak Quran lah. Hak Quran, hak kita terhadap Quran. Sepatutnya kita kena khatam Quran setahun 3 kali. Berdosa ke tak berdosa kalau tak, tapi hak kita, tanggungjawablah. Sebaik-baiknya kita dengan Quran tu sekurang-kurangnya 3 kali khatam 1 tahun. Pandai-pandailah kita nak susun masa. Yang penting dalam 1 tahun jangan sampai tak berjaya khatam 3 kali. Kalau tak berjaya kan pun tak berdosa, tak apa. Tapi begitulah, kita pun dah makin tua, ada benda kita boleh khatam. Yang terakhir saya nak pesannya itu je lah. Dalam kita sejak akhir-akhir ni banyak orang dah mula marah Tok Imam baca panjang tarawih. Ni saya tengok kadang-kadang kesian juga Tok Imam ni. Tok Imam dia dah tak dibayar gaji tu kan. Tapi kena kau kena marah dalam Facebook. Komen-komen Tok Imam tak kerti bahasa, baca panjang-panjang, syok sendiri. Tapi begitulah, tak apalah yang nak nasihat Tok Imam tu tak apa. Tapi begini, di samping kita menasihati Tok Imam tu, kita juga, saya nak pesan nasihat pada diri kita sendirilah. Dalam bab mengaji kita tak nak panjang-panjang. Tok Imam kita pesan tak nak panjang-panjang. Dalam masa yang sama Facebook jangan panjang. Kan? Kena adil lah. Dengan handphone bukan main kita sejam, tak pernah komplain. Adakah kita marah diri kita sendiri? Tak ada. Bahkan kita nak tambah lagi. Tapi bila bab Tok Imam baca surah Baqarah dalam tarawih, baca lebih 5 ayat dah mula gelepar. Kan? Ada nafsu itu tu kan. Jadi tak apalah. Yang pesan tu pesan, memang patut pun pesan. Sebab saya tengok kesian juga bukan belakang tu ada orang yang atas kerusi kan? Ada yang sakit kaki, gaut, apa semua kan. Dia tak boleh lama. Betul lah, Tok Imam kena kesian pada orang belakang. Tapi dalam masa yang sama, para makmum jangan mentang-mentang dia ada peluang nak marah Tok Imam, tapi dia tak sedar, dia lupa diri dia sendiri itu pun boleh berlama-lama dengan handphone. Dengan handphone bukan main cukup lama. Tapi bila dengar ayat Quran tak nak lama-lama. Masa tu kena istighfar. Minta maaf pada Allah. Ya Allah, ayat Quran ini adalah ayat ni mukjizat ni. Quran ni mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat hidup depan mata. Yang masih kekal sampai hari ni. Dengan Quran kita bukan main nak sekejap-sekejap. Tapi dengan handphone 10 jam pun tak apa. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena sedar kita ada something wrong dengan diri kita ni. Kenapa kita suka sangat handphone, tapi bila baca Quran kita nak sekejap-sekejap. Tak boleh begitu, kena ubah. Kita pun dah makin tua, tak tahu bila kita akan dicabut nyawa. Minta pada Allah, ya Allah bentuklah hati aku ni cintakan akhirat. Cintakan akhirat. Dunia dah banyak dah, Alhamdulillah cukup. Dah ada kereta 1, isteri 1. Mungkinlah isteri 4. 1 cukup lah. Rumah 1, anak pun ramai. Alhamdulillah.
Banyak tu cukup komplit. Sekarang ni tinggal akhirat je. Ya Allah, minta pada Allah rasa cinta pada Quran, rasa cinta pada solat. Tok Imam semayang macam mana pun, ya Allah, kalau aku rasa marah, minta pada Allah, ya Allah, astagfirullahalazim, kenapa boleh ada perasaan macam tu? Bukan Tok Imam ajak main Facebook kan. Tok Imam dia ngaji, dia mengaji, tapi kita marah. Kalau tuan-tuan belakang Nabi macam mana? Nabi mana semayang pendek-pendek, Nabi semayang panjang. Jadi Nabi semayang pendek macam mana? Adakah pendek Nabi tu qul huwallah? Tak ada tuan-tuan. Bukan pendek Nabi qul huwallah macam kita. Tidak. Nabi semayang pun lama juga kan? Lama. Nabi, sahabat memang suka. Pernah ada satu semayang sunat tu. Ni yang terakhir, berapa kali terakhir lah ni. Ni terakhir tu betul lah ni. Terakhir betul tu terakhir. Ya Allah. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Dia semayang masuk Masjid Nabawi, nampak ada seorang lah semayang sunat kat depan. Itu bukan bulan Ramadan lah. Dia ikut Nabi. Rupanya Nabi ikut semayang Allah. Tapi Nabi baca kuat. Tu baca bismillah, baca Fatihah sampai habis waradhalin. Kemudian Nabi sambung dengan Baqarah. Alif lam mim zalika kitabul la raiba fi. Dalam hati Sayyidina Huzaifah agaknya ayat 100 habis lah kot. Tak, sampai habis 100 sambung lagi sampai 200 lebih. Baqarah 200 lebih ayat. Baqarah ada Baqarah ni rukuk lah ni. Tengok dok Nabi sambung Ali Imran. Sambung pula Ali Imran. Pada rukuk ni. Tak rukuk sambung pula lagi. Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sambung. Ya Allah, sampai dikatakan oleh ulama hampir-hampir 7 surah Nabi baca dalam 2 rakaat. 7 surah tuan-tuan, ya Allah. Tapi yang hebat Sayyidina Huzaifah ni tak lari dan tak komplain. Kalau tuan-tuan baca hadis tu, tidak ada satu pun komplain kenapa Nabi panjang sangat. Dia komplain kita je, kenapa Tok Imam panjang. Tapi tuan-tuan, tak apalah komplain. Tak kisah. Betul juga tu. Kalau tak kita pun tak larat pakat semua kosong habis. Tok Imam baca Baqarah sedap dia hafiz. Jalan-jalan dia belakang, Assalamualaikum, tengok Tok Bilal seorang. Tok Bilal pun dah terbaring lah. Jadi itu tak boleh, kita tak boleh buat zaman Nabi. Cukup qul huwallah tu okey dah tu. Alam nashrah qul huwallah rakaat kedua. Lepas tu wadduha apa sama. Betul alam nashrah qul huwallah. Itu memang surah yang disukai ramai lah. Kalau Fatihah 10, Baqarah 10 lagi, 10 pertama 10 kedua, itu esok tinggal 3. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap 3. Wallahu a'lam bisawab. Itu saja tuan-tuan. Minta maaf panjang sikit hari ni. Tak panjang okey lah. Okey. Sebab tengok lutut masing-masing okey lagi tu. Kalau dah terangkat sangat kaki sampai ke atas, tu kena berhenti lah. Tak boleh. Cukup setakat itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر لنا في قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا فيما يرضيك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepada kami umur yang panjang, berikanlah kepada kami kesihatan tubuh badan, berikanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada menjadi ahli neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga anugerah yang terbaik ini kepada ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, yang telah meninggal di kalangan ibu dan ayah kami, jadikanlah mereka ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tambahkanlah rezeki kami, rezeki yang barakah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada semua ahli surah ini, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah cahaya, ya Allah, tambahkanlah lagi ahli jemaah dalam surah ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.